Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama dengan Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang lagi dalam sesi podcast khas sempena pameran Silat Warisan Pulau Pinang SIPU 12. Okey, hari ini kita akan bawakan dua pengamal silat warisan di Pulau Pinang. Salah seorangnya adalah saudara Mursyid Mat Husin dan juga Tuan Haji Zainal Abidin Sheikh Awak. Sebelum kita mula, saya nak berpesanlah kepada semua orang. Sebenarnya segala fakta dan maklumat, visual, dokumentasi dan kandungan yang dipaparkan dalam pameran Silat Warisan Pulau Pinang SIPU 12 ini adalah hasil daripada penyelidikan, pengumpulan data serta rujukan daripada waris, pengamal dan sumber-sumber yang diyakini sahih. Sekiranya kalau ada maklumat baru, perubahan ataupun tambahan, pembetulan fakta hasil daripada kajian kami, pihak muzium amat mengalu-alukan kerjasama setiap sumbangan daripada pengkaji akademik, pakar warisan budaya ataupun pengamal silat ini bagi memperkukuhkan dan memperhalusi, memastikan ketepatan maklumat demi kelestarian warisan ini. Tanpa melengahkan masa, kita nak teruskan sesi ini. Bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah dua orang kata tokoh legend lah dalam industri persilatan ni. Siapa yang tak kenal dengan dua orang tetamu yang ada bersama dengan saya ni. Yang di hujung sana adalah Tuan Haji Zainal Abidin Sheikh Awak. Beliau merupakan guru tua bagi Persatuan Silat Tua Melayu Pulau Pinang. Persatuan Seni Silat Tua Melayu Pulau Pinang. Maafkan saya. Okey, Tuan Haji, saya panggil Tok Wan lah. Panggil Tok Wan senang. Boleh tak Tok Wan kongsi pengalaman macam mana Tok Wan boleh mula dengan martial art ni secara general? Lepas tu baru nanti kita akan masuk macam mana pengalaman Tok Wan berguru dengan Pak Mat Hamdan. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya macam Tok Wan ni walaupun dilahirkan di Pulau Pinang tetapi dibesarkan di Kelantan dan di Johor. Pasal arwah ayah dulu dia di dalam orang kata Jabatan Kastam, dia preventif, yang sekarang ni UPP lah. Jadi dia punya masa lepas Tok Wan yang umur ikut ibu bawa Tok Wan 40 hari diterbangkan ke Kelantan. Di Kelantan kami tinggal di Padang Garung. Daripada situ dipindahkan ke Johor ikut ayah. Di Johor masa tu kita Tok Wan expose kepada silat lah. Pasal kebetulan sebelah rumah kami, di kuartus custom tu dia kembar dua rumah. Sebelah rumah tu ada guru silat bernama Pak Kimat daripada Batu Pahat Johor. Dia mempunyai dua orang anak yang menjadi guru silat dan juga stuntman di dalam syarikat filem Melayu KT Chris. Jadi Tok Wan sebagai budak lah, masa kita pun dalam primary school, abang-abang ni memang kita macam idola kita lah. Mereka tunjuk silat, mereka tunjuk skill mereka, apa yang mereka buat untuk wayang KT Chris. Mereka juga kadang-kadang yang lawan untuk macam stuntman, stunt double pada Nordin Ahmad, Mustafa Ma'ruf. Jadi kita kata dia punya hype tu, kita punya seronok tu lain macam lah. Pasal ni neighbor kita, mereka bukan saja neighbor. Kita duduk satu kampung custom tu di Lakit. Jadi kita memandang dia, orang pandang dia sebagai mereka ni macam orang kata idola. Dan adalah 2-3 benda yang mereka tunjuk, cara kita tumbuk, cara kita terajang, tapi bukanlah formal, pada cara perkongsian. Jadi masa tu juga mereka juga bagi pengenalan kepada Tuan silat harimau daripada Wak Husni Singapura. Jadi daripada situ Tuan ikutlah apa yang mereka tunjuk daripada Wak Husni tu, dan sampailah kami dipindah balik ke Pulau Pinang. Masa tu Tuan dah form 2 lah. Jadi dah lama tu, dah kira dah tua lah balik Pinang pun. Jadi bila balik Pinang ni memang culture shock lah. Dan cara kita bercakap di Johor lain. Jadi Tok Wan dah memang bila masuk Pulau Pinang first year tu memang rasa-rasa macam kalau boleh aku tak mau duduk negeri ni, pening kepala. Jadi ada nama kau apa? Kan? Dia orang tanya kita pula cerita Johor. Nama kawan Zainal, kawan orang Johor dia cakap macam tu. Nama kawan Zainal, aku baru tanya nama hang bukan kawan aku lagi. Ni cara orang Pinang kan. Jadi tuan daripada situ juga tuan sedar Pinang ni dia ada dia punya own culture. Dia melawak, dia kasak, kita kena ikut dia punya flow. Kalau tak memang kita tak boleh hidup Pulau Pinang.
Pasal orang Penang ni dia suka orang kata dia suka orang kata menyakat. Ini sempoi nampak lawa je. Ramai daripada mana dia buat macam tu. Jadi kita dibesarkan di Johor. Bayangkan dah form 2 tu kira dah macam anak tuna. Mindset kita dah lain, tapi di Pulau Pinang ni lain. Jadi bila Tok Wan dulu tu teringat masa kami dekat Johor tu, masih orang kata cinta silat tu ada, carilah guru silat. Kebetulan Tok Wan kenal satu budak kampung Rawa. Kami duduk di Kampung Rawa. Nama dia Adnan ni anak Pak Mat Hamdan. Umur sama dengan Tok Wan ni, tapi dia rapid dengan Tok Wan pasal kami duduk main gitar sama-sama dulu. Dia Tok Wan tanya dia, boleh tak aku nak belajar silat kat bapak hang? Dia kata aku tak boleh nan, hang kena pergi jumpa bapak aku sendiri. Jadi kita pun macam tak faham juga pasal apa. Kalau kita dulu baca, kalau kita duduk di Johor, maknanya daripada anak boleh pergi ke bapak kan. Macam sekarang ni macam neighbor Tok Wan tu, yang dua orang tu, daripada orang tu baca Tok Wan kena bapak mereka. Ini tak boleh, kita kena pergi sendiri. Tok Wan kata, lepas tu Tok Wan main juga fikir silat ni macam silat dalam kategori lah, berbunga, berpencak macam tu kan. Tak apalah, Tok Wan pun fikir-fikir balik, duduk sembang dengan arwah abang Tok Wan. Dia kata tak apa, hampir dah cuba pergi rumah Pak Mat Hamdan ni, dekat dengan rumah Tok Wan ni, kira depan, menghadap depan lah. Jadi satu hari tu Tok Wan pergi rumah dia, pergi rumah Pak Mat. Arwah Pak Mat ni memang pure Penang lah. Tapi Assalamualaikum Pak Mat. Waalaikumsalam. Dia Tok Wan ingat lagi, masih fresh dalam mind. Ni cik mau apa? Ni saya ni Zainal anak saya tahu Pak Mat tahu. Cik mau apa buat tu? Saya nak main belajar silat. Pak Mat tak tahu silat cik. Apa cik main repek pula ni dia buat tu. Jadi kita kata lah, aku nak main belajar silat, dia terus dia potong macam tu. Apa ni cik merepek ni? Kita pun macam muka kita memang disappointed lah. Dia tak apa, cik duduk. Kita sembang duduk. Lepas tu dia kata, betul ke nak belajar silat? Ya Pak Mat nak belajar silat. Tapi dalam mind kita memang duk ingat silat yang kita tengok dalam wayang tu. Dia kata, tapi Pak Mat kalau nak ajak silat ni, Pak Mat ni dipukul budak-budak tu. Kalau dia tahan baru Pak Mat terima. Cik betul mau kan Pak Mat? Fikir balik, nak kena pukul pula ni, dia cakap macam tu. Balik tak apalah, saya mau. Atau apa cik, nanti ni cik main pula. Besok tu cik main, dia kata. Balik rumah duduk sembang dengan abang, arwah abang. Dia dengan Tok Wan beza setahun lah. Pak Mat kata apa? Dia kata dia nanti pukul kita dulu, baru kalau kita tahan baru dia. Jadi nak buat macam mana? Jadi kita nak belajar juga. Hang pukul aku pukul hang. Kami duduk tiba masing-masing lah. Supaya nak bagi tahan ni, besok kuku nak kena sepak dengan Pak Mat kan. Bagi sana buku kira Tok Wan yang muka dia cebel lah sikit, macam terkoyak ni kena dengan abang kan. Dia pula besar dari kita. Besok pagi pergi jumpa dia, pergi tunggu depan rumah Pak Mat. Dia nampak Tok Wan dia buat je, dia tepuk kepala dia. Bukan hari ni cik, hari Ahad dia main tu. Dah lah muka kena dengan penampak semua cukup. Dia suruh main hari Ahad pula. Baik Pak Mat, baik. Balik hari Ahad tu dah habis. Bila hari Ahad tu dah habis dalam pukul 7 lah. Lepas dalam pukul 7 gitulah, 7 dulu sebelum Mahathir tukar time lah. Jadi masa tu baru dia kata kita akad dulu. Dia suruh kita akad. Akad dia Tok Wan jangan buat dengan anak-anak gelanggang, kecuali yang Tok Wan yakin mereka boleh pegang akad tu. Kalau tak, Tok Wan tak bagi akad tu lah. Jadi Tok Wan kata baik, kita akad. Dia pegang tangan Tok Wan, dia kata ikut, aku berjanji akan mempelajari senaman siku 12 silat halalita dengan bersungguh-sungguh, seolah-olah aku pegang ekor seekor harimau, dan aku tidak akan lepaskan ekor harimau itu sehingga harimau itu menjadi jinak, dan aku menunggang akan dia, insya-Allah. Jadi tu jadi dah tu dia kata janji kita ikut apa yang dia kata tu. Jadi dia explain lah, dia kata kita belajar silat siku 12 ni, kalau macam kita pegang ekor harimau, kalau kita lepas harimau tu baham kita, dia makan kita balik. Jadi maknanya kena habis dan kena bersungguh-sungguh. Kalau tak, ilmu tu makan diri. Itu maksud dia. Sebab tu bila Tok Wan dah faham tu, budak-budak Tok Wan tak semua Tok Wan akad. Ada yang Tok Wan akad, ada yang tak.
Dan memang kita rasa sebagai orang tua, kita faham anak-anak gelanggang ni macam anak-anak kita tengok perangai ni pun kita tahu yang mana boleh dan mana tak boleh, yang mana boleh bersuruh-suruh setengah tu, mereka boleh mimpi kita. Sebelum main belajar kita, dia mimpi kita lah, mimpi Tok Wan lah, mimpi tu mimpi. Bila main training tu 2 kali dia hilang lah, dia tak main lah. Tapi mimpi bukan main. So dia macam tu, daripada situ yang. Tapi masa kita belajar, Tuan belajar kat Pak Mat ni, arwah Pak Mat, dia macam sekolah Selasa, Rabu, Khamis. Pukul 5 tu kita start lah, 5 sampai pukul 6.30, 7 Selasa, Rabu, Khamis, dan tiap-tiap hari Ahad pagi. Jadi kita ada 4 sesi satu minggu, Selasa, Rabu, Khamis, hari Ahad pagi. Jadi Alhamdulillah lah. Tapi bukanlah mudah lah. Kita kata pasal Pak Mat ni, dia macam, dia perfectionist daripada segi latihan dan sebagainya. Pasal apa? Dia pun banyak pidato dia, ataupun dia punya falsafah. Dan dia kata sayang anak, sayang isteri tinggalkan, sayang anak tangankan, kalau sayang murid derakan, siksakan. Jadi kami memang kena siksa dengan dia. Yang kalau yang muntah dalam gelanggang, yang nak pingsan dalam gelanggang, pasal dia bukan apa, dia tough dia tu, pasal you pushing yourself daripada, maaf tuan cakap English pula, you tolak diri you kepada tahap di mana stamina tu kita dah penat buat lagi. Kita ulang, katakan dari 6 langkah pergi depan, 6 langkah balik, buat lagi. Seorang silap, dia ulang balik. Kita katakan 4 orang satu grup tu, tumbuk 3 lah, kita kata tumbuk 3, seorang tu miss, dia suruh ulang balik. Saat ni seorang lagi buat silap, dia ulang balik. Satu seorang langkah tak betul, ulang balik. Dia jadi macam tu sebab kami jadi penat. Tapi oleh kerana mau juga teruskan. Tapi Tok Wan jadi fobia, dia waktu jadi trauma juga. Orang ni bukan silap ni, apa aku belajar ni. Pasal dia bukan silap betul-betul lah. Dia bukan silap lah. Dia dah berpukul tumbuk hayun, kira simple cakap lah. Dia punya jurus bola tu adalah tumbuk 3, straight punch, English and Malay. Okay. Second syllable, second jurus is uppercut. Uppercut, Melayu kata tumbuk cedok. Third one is side cut. Ni side cut. Dia bukan hook, dia side cut. Okay. Kata rib punch. Then you go into the cross punch. Kita kata dia bukan silat ni. Tapi itu juga yang tuan faham, pasal tuan dah ada pengalaman silat sikit lah. Pasal apa 12 ni jadi power gila. Sebab kalau kita belajar silat lah, kata kita ni, dia pegang subjek dia main. Kalau kita belajar silat ni, kalau kita tumbuk macam tu lah. Kita tumbuk macam tu, kita tumbuk macam tu. Okay. Jadi kalau tumbuk macam tu, orang boleh tepih lagi, dan lagi orang boleh tepih lagi, orang boleh lompat lagi. Bila dia buat kita buat 12 ni, tumbuk 3 tu kita hempas betul-betul, orang tak ada buat apa. Sebab tu banyak orang silat kalau kata dia berlagak dengan orang 12 ketika itulah, maaf. Dan ni maaf banyak-banyak, dia tak boleh diri. Sebab tumbukan saja dah berat. Pasal dia influence dia, pasal Pak Mat, dia arwah Pak Mat ni belajar pada Dada. Dan Dada ni dia ambil daripada boxing. Jadi tumbuk tu hempas tu daripada boxing. Dan Dada memang influence. Pasal yang ni daripada mulut Pak Mat sendiri. Pak Dada ni dia influence dengan satu boxer, world champion boxer nama Jack Dempsey. Jadi Jack Dempsey ni memang terkenal masa tu, world champion. Satu orang yang dipanggil the mauler, macam beruang koyak orang lah. Jadi tumbukan dia tu saja. Sebab tu kita pasal sebab tu 12 punya nama meningkat dengan mendadak masa Pak Mat lead lah. Jadi masa tu kita kata kadang-kadang orang tak main kacau kita pun. Senang cakap lah, masa tu kita tak payah, bukan ada media, bukan tak ada apa kan. Orang dengar je anak murid Pak Mat, orang tak kacau lah. Macam tu dia punya impression, dia punya status. Macam kita ada gold card. Anak murid Pak Mat tu jangan, orang tak kacau lah. Pasal orang tahu dia punya latihan tu macam tu lah. Tu sedikit sebanyak macam mana Tok Wan start dengan 12 lah. Oleh kerana Tok Wan appreciate
dia punya berat pukulan tu dengan dia punya stamina building dia, tuan hilanglah minat kepada bunga-bunga yang tuan belajar mula di Johor tu, dan tuan stick dalam 12 ni sampai bertahun-tahun lah. Macam tu cerita dia. Sebenarnya Sukudah ni dia macam pure street fight lah. Dia tak ada seni bunga, dia macam memang guna untuk praktikal. Yes, dia memang Dada design art tu to make it formidable, to make it ampuh tu untuk berjuang. Tapi Dada juga dan kita juga masa tu kita very kedaerahan, kita terlampau, kita penting daerah. Mana 12 tu hanya boleh ajak kepada anak Pulau Pinang saja, anak Melayu Pulau Pinang. Kita tak boleh ajak Jawi pun, tak boleh. Yang rules tu itu siapa dia yang? Tu Dada punya rules. Dada punya rules. Jadi Pak Mat bawa. Cuma dia cerita Pak Mat dia pilih juga. Macam Jawi ni macam tampuk mamak-mamak kan, macam musyrik kan. Oh tak boleh. Tapi Dada pula buat rule tu, Pak Mat pula kata Pak Mat pilih cek yang mana. Pasal kita pun ada kawan-kawan yang ada darah mamak, dia tengok karakter. Jadi dia punya tu, itu semangat kedaerahan. Pasal Melayu di Pulau Pinang masa tu kita kena faham, jangan salah faham budak kata Melayu ni anti mamak dah. Pasal mamak dengan mamak punya cara. Pasal mamak masa tu anak Melayu dia tak bagi kahwin dengan anak dia. Okay. Kalau orang faham budaya Pulau Pinang tu, anak mami hampa susah mimpi lah. Mami nanti cari mamu kan, mamak punya anak baru boleh menikah. Melayu kena menikah dengan Melayu. Jadi dia punya kedaerahan, dia punya ethnicity punya ni very strong. Sebab tu Dada boleh keluar macam tu lah. Kita ajak orang Pulau Pinang saja. Kalau orang Pulau Pinang ni, bayangkan orang seberang Batuah pun tak boleh. Orang pulau saja. Jadi walaupun cerita ni mungkin ada orang yang mungkin kata Tok Wan cakap sembang kali ke apa, tak apalah. Tapi hari yang Tok Wan tahu, ya Tok kan, maknanya kalau dia punya pengalaman lain tu dia punya pasal lah. Tapi yang Tok Wan tahu yang ni pengalaman Tok Wan lah. Tapi kalau anak-anak gelanggang dia pun faham pasal apa ini kita cerita. So Dada memang dia very committed dengan Penang, dia very committed dengan Malay, tapi dia punya komitmen kepada Melayu tu is there. Sebab tu kita tengok heritage dia nak perkasakan orang Melayu Pulau Pinang. Okey Tok Wan, saya sebagai seorang bukan pengamal silat lah, saya tak pernah belajar apa-apa silat. Tapi saya tengok apa yang saya nampak dekat Siku 12 ni, dia nampak dia lebih kepada macam attack untuk bagi orang tu jatuh dulu sebelum dia kena apa-apa serangan kan. Dia betul ke macam tu? Dia laju kan nampak. Satu soalan yang bagus lah bagi Tok Wan, bagi Tok Wan teringat balik. Pasal apa? Dia ada kata-kata yang Pak Mat kata dia waris daripada Dada, mewarisi daripada Dada. Dia kata-kata dia adalah pantang musuh bergerak, terlintas di akal anggota bekerja. Maknanya kalau kita menghadap musuh, dia kira dia gabu hidung pun kita dah tibai dia dah. Dia tak boleh bergerak. Mana kita menghadap musuh tu, dia gerak sikit kita kena bunuh dia dah. Jadi kita faham dalam silat dia kata orang musuh gerak dulu, kita sampai dulu. Dalam silat lah. Sebab tu kalau kita tengok, walaupun dia satu art yang kita panggil hybrid lah, kita boleh kategorikan silat Siku 12 ni adalah kacukan boxing, kacukan mungkin ada kalari payat, mungkin ada muay thai. Kita tak tahu, Dada dia belajar banyak art. Jadi daripada situ. Tapi Pak Mat Hamdan sendiri dia juga guru sending. Itu Tok Wan tahu pasal Tok Wan ada satu kawan nama dia Bukhari. Dia anak pada guru sending di seberang tu. Dia kata bapak dia dengan Pak Mat saja yang khatam belajar sending tu. Jadi Pak Mat memang dia ada art lain sama macam Dada lah. Dada berapa banyak art, tapi Pak Mat pun dia jenis tu juga. So kita tengok macam Pak Mat punya system of training, dia lebih, kita kata lebih rigid daripada sense that dia nak perfection. Macam kita kawat, kalau kita buat kata pukulan tu, kata 6 langkah depan, 6 langkah belakang, semua kena sama. Pecah balik, berhenti pun sama. Lepas tu kita tak boleh berhenti selagi dia tak bagi berhenti. Jadi dia very rigid lah. Sebab tu bila Tok Wan belajar
daripada 1967. Pasal tuan ingat tahun tu, pasal tahun tu hartal di Pulau Pinang. Tahun 67 Melayu dengan Jan Walid gaduh di Pulau Pinang. Dia tuan ingat tahun tu lah yang tuan pergi jumpa Pak Ahmad. Jadi sampai tuan berhenti pasal pergi college. Tuan kerja sebagai kerani kat Penang ni. Tuan masuk college 1973. Berhenti tahun 72 lah, 1 year before pergi ITM. Masa tu belum duduk ITM. Pergi ITM. Jadi taklah lama sangat lah, daripada 67 sampai 70 lebih, macam tu lah, 4-5 tahun juga lah. Tapi masa di ITM tuan masih train budak-budak lah. Ada kawan-kawan di ITM, kita train. Sebab tu masa di ITM pun jumpa juga orang-orang bela diri di sana lah. Jadi macam tu lah lebih kurang background dia sikit. Masa Tok Wan masuk ITM tu, masa tu kira belum habis belajar lagi dengan. Dah habis dah. Dah habis dah. Pasal apa? Kita tu Tok Wan bila kita dah pergi college, bila balik cuti semester lah, kita balik duk sembang dengan dia. Jadi kita duk cerita kat Pak Mat, kadang kita kata pasal bila kita training tu kan kita habaq 1 minggu 4 kali. Bila duk cerita kat Pak Mat, jadi masalah nak berlatih macam dulu tak dapat dah. Memang kita rasa stamina kita ada efek dah, ada perkurangan dan sebagainya. Dia guna perkataan ni, curi masa. Dia kata kalau cek daripada dari bangun tidur tu sampai ke bilik air tu takkan tak boleh pukul. Jadi dia ajak kita, dia bagi kita modify. Daripada bangkit tidur nak pergi bilik air tu, buat langkah pukulan tu. Sampai bilik air, lepas mandi nak balik ke bilik air, buat lagi. Dia kata curi masa buat macam tu. Daripada situ Tok Wan buat apa yang dia dah siap tahu. Memang berkesan lah. Dan kita pun pesan ke anak-anak gelanggang kita macam tu juga. Kita curi. Kalau dah kita tak ada time macam tu kan, dengan usaha kerja kita dan sebagainya, maka kita kena curi masa. Kita kena cari slot untuk kita isikan latihan. Okey Tok Wan, saya nak tanya juga, apa beza pengalaman masa dulu, masa Tok Wan belajar dengan Pak Mat Hamdan, apa beza suasana dia tu, student-student yang belajar tu dengan learning masa Tok Wan jadi guru? Dia sebenarnya memang ada banyak perbezaan lah. Pasal Pak Mat, arwah Pak Mat ni dia memang macam kita kata satu guru yang mempunyai karakter yang agak special daripada segi dia. Arwah mak cerita kat Tok Wan lah, kalau Pak Mat Hamdan ni dia punya orang kata dia merendah diri tu, tak ada orang boleh. Dia mempunyai seorang ibu yang lumpuh. Ini arwah mak yang cerita. Pasal arwah mak ni dengan arwah Pak Mat ni berbacang lah, sangkut jauh-jauh. Dia kata dia dan bagi mandi mak dia suap mak dia makan dulu, dia pun suap mak dia makan dulu, dia cium kaki mak dia, baru dia pergi kerja. Itu Pak Mat Hamdan perangai dia. Dan sebagai murid dia ada favourite. Dia ada favourite murid dia ada favourite. Dan kalau kita sebut nama murid dia pun orang pun mungkin boleh kenal. Dan ramai-ramai kami dulu dia ada satu favourite murid. Bagi Tok Wan pun murid yang dia favourite tu Tok Wan boleh boleh setuju. Tok Wan boleh setuju kenapa murid ni favourite dia. Sebab hamba Allah ni dia punya komitmen, dia punya latihan, dia punya pukulan memang kita kata special status. Memang ikut spesifikasi yang hamba Allah yang Tuhan masukkan ni, dia sekarang ni of course lah, dia sekarang ni dah berumur, dia tua sikit pada Tuhan pun. Datuk Wahab ni adalah abang kepada Haji Muhyiddin Kapi, Selat Kapi tu. Datuk Wahab ni tuannya sini dalam Siku 12. Dan Pak Mat dia ni favourite Pak Mat. Jadi kalau apa-apa dia nak buat, dia akan panggil Wahab, dia akan tanya Wahab. Macam kalau dia nak buka gelanggang di bayan lepas, masa tu Kampung Seronok panggil dia lah. Kampung Seronok, orang Penang tahulah sejarah Kampung Seronok. Dia nanti panggil kita nak sembang ni, cek kita ni, nanti kita tunggu Wahab mai. Kita tahu pasal apa Wahab kena mai, baru kita sembang. Jadi dia nanti tanya pendapat Wahab, pendapat kami kalau dia nak buka gelanggang di bayan lepas tu. Jadi tuan tahu dia ni favourite dia ni. Dia ada 2 orang yang tuan nampak ni. Seorang tu Wahab daripada segi art,
Seorang lagi dia daripada segi karakter, satu orang ni budak ni nama dia Tahir. Budak ni budak tabligh. Dia ikut jemaah tabligh. Budak ni maklum lah orang tabligh kan. Jadi kami tahu dalam kalangan kami dalam grup ni favourite Pak Mat daripada segi art, ni favourite Pak Mat daripada segi karakter. Jadi kami ni semua, kita tak gunalah istilah anak hantu, tapi kita ni semua havoc lah juga budak-budak kan. Memang orang kata buah lah orang muda. Jadi dia pula bila kita beraya dengan Pak Mat, bila kita beraya dengan Pak Mat, kita kadang-kadang bawa lah duit raya sikit lah. Terima kasih ajak kita lah, guru kita dah. Dia tak mau mengaku. Dia kata Pak Mat bukan guru je. Pak Mat ni rakan seperlatihan macam cek semua. Guru kita Dada, Syekh Dada. Dan dia guna istilah dia dahsyat je, dia dahsyat. Jadi Pak Mat ni dia tak letak diri dia sebagai guru, dia letak diri dia sebagai rakan seperlatihan. Makna dia pun macam kami juga. Jadi kita tengok dia train kita dengan indirect and also direct. Indirect tu masa kami di Gelanggang, kami ingat lagi, dia jalan-jalan dia keriau, dia keriau. Pasal apa? Dia buat kutip batu daripada tanah, betul tu besar tu. Dia pegang batu ni, cek semua tengok ni bayang tu kat kami semua. Batu tu kecil lah. Bayangkan batu yang kecil ni pun Pak Mat boleh sakit. Apalah hebat kita ni sangat tu. Dia buat tu. Jadi kita faham dia humble. Dia humble. Jadi dia cuma, of course Pak Mat dia ada juga benda-benda yang dia larang kita, yang kita pun sebagai orang muda Melayu muda, kita jadi macam terkesan juga lah. Ilmu kebatinan dia tak bagi. Dia kata merepek semua tu. Macam kebal lah semua. Bagi dia is nonsense. Bagi dia latihan macam dia latih dengan reda macam tu. Doa yes, tapi setakat nak belajar kebal potong sana potong sini no. Tuan, of course kita sebagai pewaris silat Melayu memang kita go kot orang kata jalan tu jugalah. Ada cara-cara kita. Jadi ada benda yang tuan buat juga, walaupun dia tak setuju pasal tuan tak pegang 12 saja. Daripada segi pasal tuan ni memang lebih berat kepada silat. Jadi silat kita start daripada silat dan kita pergi 12, daripada 12 kita balik kepada silat. Jadi bagi tuan, ilmu-ilmu Melayu ni, ilmu-ilmu doa dan sebagainya, tuan masih amalkan dan tuan masih ajak. Beza depa dengan tuan dengan Pak Mat ni beza lah. Pasal Pak tuan walaupun dalam 12 kita panggil masih rakan seperlatihan lah. Tuan tak anggap tuan ni master depa lah dalam dia 12. Tapi kalau silat, aku hampa kena hormat aku sebagai guru kampung. Pasal kita ni silat kampung. Jadi silat kampung dia ada budaya di sini. Jadi budaya silat kampung ni macam keluarga, mak, ayah, anak. Jadi kita ada adab tu kita kekalkan. Jadi beza silat tua dengan dia adalah tu. Jadi kalau kata rakan seperlatihan, yes. Dalam 12, yes. Tapi dalam silat warisan, no. Sebut pasal silat tua, dalam silat tua tu sendiri ada silibus siku 12 ni. Jadi silat tua ni pasal tuan, ialah tuan tak maulah cerita banyak pasal tuan daripada Johor tu, tuan kata tuan ke Penang dengan Pak Mat Hamdan. Lepas tu tuan juga belajar Tomoy, Muay Thai Tomoy dengan guru Cina. Tuan main Kung Fu pun dengan Cina. Tuan minat martial art. Jadi tuan juga main gayung sirama. Gayung sirama tu sekarang dah jadi harimau gayung harimau. Tapi zaman kami tu gayung sirama. Jadi tuan juga mengajak awal lah, dalam bukan mengajak 12, tuan mengajak gayung sirama ni awal. Masa tu tuan masih belum pergi college lagi, tuan dah mengajak ni di sekolah teknik dekat belakang masjid negeri tu, sekolah teknik Kopiah Teguh Dua Rahmat. Tuan mengajak di situ. Jadi kita start dari situ. Tapi 12 tuan tak ajak. Pak Mat tahu tuan mengajak, dan dia tak pernah
larang Tok Wan mengayat persediaan tu tak ada kena-mengena dengan 12. Jadi seterusnya macam tu, bila Tok Wan dah dekat nak pergi kolej, Tok Wan nak suruh adik Tok Wan pergi kat dia, adik Tok Wan, sepupu Tok Wan semua. Dia kata tak apa, cik ajak mereka. Jadi daripada situ yang Tok Wan start mengajak 12 tu pun dengan ahli keluarga saja. Jadi bila Tok Wan balik ke Pulau Pinang, Tok Wan lepas tu dah lepas kolej kerja semua, posting di KL lama, 90 something tahun 90-an baru balik ke Pulau Pinang. Di masa balik ke Pulau Pinang tu baru kita dah start mengajak silat. Tok Wan first batch tu kita memang ajak silat, kita tak ajak 12. Dalam gelanggang Tok Wan tu kita ajak silat, dan anak-anak gelanggang tu adalah orang 12 sendiri. Rakan-rakan seperlatihan Tok Wan yang berguru dengan Pak Mak Hamdan, mereka lah start main silat dengan Tok Wan. Pasal mereka pun dah berumur masa tu, mereka pun nak cari budaya, silat budaya. So daripada situ, dari orang kata Pak Ilyas, Pak Daud. Jadi bila masuk tahun 2000 baru kita mula daftar Persatuan Seni Silat Tua Melayu Pulau Pinang. Jadi silat tua ni adalah silat-silat lama macam Kuntau, macam Sirama dan juga 12. Jadi sekarang ni kita dah ada lagi satu persatuan yang mana orang muda lead. Tok Wan masih kekal dalam Persatuan Seni Silat Tua Melayu Pulau Pinang, tapi dalam persatuan baru tu Persatuan Silat Warisan Pulau Pinang. Yang tu yang muda-muda ada dalam persatuan tu, termasuk Musyid, anak Tok Wan, Aman, Rahizat, Adli. Mereka dah ada persatuan sendiri di mana mereka boleh buat, orang kata buat aturan untuk masa depan jalan warisan. Orang kata satu inisiatif yang bagus jugalah untuk Alhamdulillah warisan silat tu dekat Pulau Pinang ni kan. Satu lagi saya nak tanya, ni soalan berkenaan taktikal juga lah. Sebab saya pun minat juga masyarakat ni, cuma saya tak belajar. Macam siku 12 tu sendiri, dia lebih banyak pukulan-pukulan sepakan, pukulan-pukulan padu apa semua. So dia punya main goal adalah jatuhkan musuh. Jatuhkan musuh. Tapi adakah dia, kita boleh kata, tak lengkap sebab dia tak ada move untuk defend dan kunci macam silat lain? Dia macam ni lah, kita pasal dalam silat Melayu dia ada rukun, kita kata rukun bersilat. Jadi rukun bersilat tu kalau combat dia ada distancing gitu. Distancing tu dia ada selangkah, selengan, selipat, sejengkal. Jadi maknanya di out range, middle range, di selengan, close range, selipat dengan sejengkal. Jadi dalam 12 dia bagi kita dia satu art, kita kata dia nak kata lengkap ke tak, pas kuncian memang tak ada. Tapi kami pengamal-pengamal 12 yang main silat, dan juga yang main 12, kita sendiri buat tambahan dalam silibus kita tu, di mana kita masukkan kuncian melalui pewarisan kita dalam silat lain yang kita berhak mengajak. Jadi kita masukkan kuncian, jadi part of the syllabus. Okey Tok Wan, lagi satu soalan berkenaan dengan silibus dalam siku 12 ni lah. Adakah siku 12 ni, satu, dia menggunakan full kita punya fizikal, ataupun dia ada dia punya extension yang kita guna senjata, kita guna. Jadi intro senjata ni daripada masa Tok Wan doktrin dengan arwah Pak Mak pun, dia ajak kita pusingan besi. Jadi pusingan besi ni dia pun ada cerita. Pusingan besi kalau kita pusing lanjut macam tu saja, dia sendiri pun habak. Itu daripada salam bom. Dan satu pusingan besi tu yang dia berhenti. Bila kita pusing kau ni, kita berhenti, kita pusing kau ni, kita berhenti, kita pusing kau ni, kita berhenti. Yang tu dia kata daripada pedang Jepun.
Dan juga tuan bisa tengok dalam buku Dada dia cerita pasal Kenjutsu, pasal pedang Jepun ni adalah salah satu senjata yang terbaik bagi Tok Dada. Pada dia punya pendapat lah. Jadi bila tuan tengok tu, tuan rasa aku nak lekapkan apa warisan aku dalam Siku 12. Jadi tuan pergi belajar Kenjutsu, mula start daripada Boken sampai ke Kenjutsu daripada satu guru di Kuala Lumpur, Shihanggo, dan tuan masukkan silibus ni di dalam silat tua sebagai satu warisan dalam Siku 12. Sebab tu kita buat demo hari tu pun, kita Cikgu Azman ada buat pedang Jepun tu. Itu daripada warisan Siku 12 juga kita, walaupun dia bukan daripada Pak Mat, tapi intro tu memang daripada Pak Mat. Dan idea tu daripada buku Dada. Jadi orang cuma buat kerja ikut langkah tu saja. Jadi setakat senjata-senjata lain macam karambit ke, macam parang ke, macam lading ke, itu semua daripada warisan silat-silat Melayu yang tu orang belajar. Macam Tekpi pun ada. Tekpi dia Tok Wan intro pada Tekpi bukan daripada Pak Mat direct, daripada anak dia nama Din Budin. Dia duduk macam kita Tok Wan hobi tu masa muda duduk main gitar. Dia nanti main lepak kat rumah Tok Wan, duduk main gitar dengan Tok Wan. Dia yang mula introduce Tok Wan kepada Tekpi. Jadi dia tu anak Pak Mat lah. Jadi Tuan ambil Tekpi mula sikit dengan dia, dan Tuan belajar di Kelantan lah. Macam mana main Tekpi. Tuan punya kata warisan adalah daripada Kelantan juga, daripada guru Cina yang main Tekpi cara Jepun lah. Dia punya sai. So benda tu kita masukkan. Tapi dalam Siku 12, permainan Tekpi tu disembunyikan di dalam permainan besi pendek. Dia ada latihan besi panjang, dia ada latihan besi pendek, dikirakan wajib dalam Siku. Dan benda ni memang daripada zaman Tok Dada mengajar lagi dah ada silibus tu, besi panjang dan besi pendek. Jadi besi pendek tu adalah intro ataupun link kita kepada Tekpi. Sejauh mana efektif Siku 12 ni di situasi sebenar di jalanan? InsyaAllah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sebenarnya Siku 12 ni dia efektif atau tak efektif depend atas pengamal tu sendiri. Yang pertamanya, kadang-kadang bukan lagu tak bagus, penyanyi tu tak bagus. Sama juga dengan silat ni. Bukan silat tu tak bagus, pengamal dia tak bagus. Jadi kalau dia dah kata lengkap daripada segi latihan dan juga kata ciri-ciri yang kita kata sebagai pewaris, insya-Allah dia efektif. Pasal apa? Cuma kita kata efektif daripada segi kita dah tahu, kita macam tuan cerita warisan silat, dia cerita pasal distancing daripada selangkah, selengan, selipat dengan sejengkal. Jadi dalam Siku 12 kita kena faham distancing tu. Kalau kita kata untuk fighting, street fighting lah, kalau jauh apa tindakan kita, hanya kaki dengan penumbuk lah. Kalau dah dekat baru kita in fighting tu baru siku. Kalau orang tu ada selangkah daripada kita nak pukul siku, kita kena lompat laju-laju lah, kita kena terbang ni. Jadi agak payah untuk kebanyakan orang. Tapi setengah orang boleh buat, insyaAllah. Cuma kebanyakan, majority, pasal art ni kita kena faham dia kena sesuai, dia kena untuk majority, bukan untuk 1% saja. Tak semua orang boleh buat macam Tony Jaa jadi tak semua orang boleh buat macam Bruce Lee. Itu sebab tu kita kata specialized art. Macam 12 ni kalau kita nak kata dia sebagai satu warisan umum, maka dia kena ikut petua-petua Melayu lama tentang jarak, sukat dan sebagainya. Dia jarak dan sukat. Dalam petua Melayu lama ni banyak, dia kata jarak, dia ada sukat. Jadi sukat yang macam tuan cerita tadi, selain daripada sikap tubuh. Jadi sikap tubuh tu adalah bila kita sikap tubuh kita depan musuh macam mana. Sikap tubuh kita bila kita keluar rumah macam mana. Macam guru kampung dia ajak kita, bila kita mula bersilat. Kita mula bersilat bila kita keluar melangkah daripada rumah, kita start mula berjalan tu. Jadi kalau kita berjalan seperti resmi padi, insya-Allah tidak mendatangkan kebencian dan juga kebencian dan juga niat jahat orang ke atas kita. Pasal kita
tunduk dan kita jalan dengan cara terhormat. Tapi kalau kita keluar macam gangster, dengan dada pun, kaki buka tunjuk dada apa, itu mendatangkan masalah. Sebab tu kita bila kita mengenal silat adalah, silat tu adalah akhlak, karakter kita. Daripada situ kita kena faham. Benda tu juga kita serapkan balik di dalam Siku 12. Macam Siku 12, Tuan dah habaq daripada awal, budak-budak kita semua tahu silat ni dia bukan Islam. Silat tu dia bukan Islam, tapi kita kena Islamkan silat kita. Jadi Siku 12 kita kena Islamkan dia daripada segi kata peraturan dia. Lepas tu satu kita belajar Siku 12, kita balik rumah kita sesah bini kita dengan Siku 12. Yang tu kira tak boleh lah kan. Yang tu kira dayus lah, kira kau hajak lah, kita kena diri yang tu. Lepas tu ataupun kita pukul orang yang tak berdaya. Jadi kita kata kita orang budak kecil, budak 18 habis Siku 12 pukul budak umur 12 tahun, tak boleh. Benda tu yang kita kata kita Islamkan balik. Atau cara petua-petua kita. Tak boleh lah kalau kita nak bergaduh dengan orang tu tengah makan mi dekat padang berum, kita pergi lompat ke belakang pukul dia. Tak gentle lah. Tak gentle lah kan. Sebab tu kita kata benda-benda tu kita sebagai pewaris dan juga benda kita kata rakan sepelatihan tu kita serapkan perkara-perkara tu di dalam tu melalui ilmu persilatan Melayu. Jadi kita kata bukanlah kita nak ceraikan Siku 12, kita perelokkan Siku 12 bagi kita dalam silaturahim. Pasal kalau kita kata bila dada kata endorse Pedang Jepun, kita masukkan Pedang Jepun. Jadi benda-benda tu kalau kita tengok dia punya objektif, daripada segi objektif dia main kata spirit kita faham dia kata dia fokus kepada keagamaan, kita usahakan itu insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi sesi podcast kita hari ini bersama dengan Tuan Mursyid. Kita nak tanya Tuan Mursyid, cuba boleh cerita lah pengalaman Tuan Mursyid sepanjang daripada start belajar Siku 12 ni sampailah sekarang ni. Betul ada pengalaman-pengalaman yang menarik ke, yang tak menarik ke, boleh cerita? Terima kasih. Semua nak tahu. Tuan Moderator, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyid Muhammad Hussein. Sekarang bersama Persatuan Seni Silat Tuan Melayu Pulau Pinang. Dan hari ini saya bersama guru saya lah, minta izin lah Pakcik. Sila. Baik, untuk saya pengalaman saya ni dengan Siku 12 ni, saya umur 18-19 gitu. Masa tu habis SPM dengan kawan-kawan duduk dekat Pelita ni lah. Pelita tu masih ada lagi. Tanya seorang kawan ni, dia beritahu introduce lah seorang tu. Dia kata ni Usin Cina, ni belajar Siku 12. Masa tu member ni pun nama dia Irwin, dia pun rumah tok dia kat Kampung Rawa. Masa tu saya tak tahu Haji Zainal lagi. Memang tak tahu bab Siku 12 ni semua, tak tahu apa langsung. Dia kata jumpa tanya belajar. Kami pun pergi tanya lah Usin Cina. Usin kami nak belajar siku. Mai. Rupanya dia bawa kami main gelanggang sini, kat museum ni. Mekanistik bangunan ni. Bangunan ni. Dengan Mamu Wahid. Jumpa Mamu Wahid. Lepas tu setuju belajar. Saya belajar sampai setahun ke. Lepas tu saya sambung belajar USM. Lepas tu berhenti. Lepas tu saya belajar tu saya berhenti Ustaz. Lepas tu masa saya di USM cari gelanggang siku lah. Masa tu gelanggang Mamu Wahid ni saya cari tak jumpa. Jumpa gelanggang satu lagi, Haji Rashid. Masa tu di Pantai Cerjak. Jadi saya belajar di situ pula Haji Rashid pun belajar tak salah setahun lebih macam tu lah. Lepas tu saya berhenti lama sampailah saya kahwin 2014. Saya mai jumpa Haji Zainal, saya minta izin lah. Tapi memang jumpa belajar Haji Zainal ni sepoi sikit lah. Masa tu umur berapa? Saya masa tu baru kahwin anak satu, 28 lah. Oh, Fatihah setahun 2014. Haji Zainal, aduh, Assalamualaikum Haji, chairman dengan wife tau. Kami nak belajar silat. Nak silat lah. Okey, tu kami masuk kat pintu sebelah tu. Saya pun takut. Alhamdulillah, okey. Tu kau nak belajar apa semua? Pakcik bagi syarat-syarat kita ikut betul orang Melayu lah. Start pada situ sampai hari ni saya bersama Persatuan. Sekarang ni penolong setiausaha Raimi. Dah 2014 sampai lah dah 16 tahun dalam Persatuan. Dan macam-macam lah kita buat. Dan saya rasa seronok sebab apa? Sebab saya graduan USM bahagian teater. So bila kita ada art ni, dia banyak related dengan kehidupan saya sebagai ni. Saya pun staff USM.
banyak art ni yang membantu saya kembangkan kreativiti saya lah. Contoh bila kita main semerap, rupanya permainan semerap ni adalah permainan Warisan Pulau Pinang saja. Silat Semerap hanya Pulau Pinang saja. Jadi satu sebab tu Tok Wan pun biasa bagi tahu dekat Musyid, kenapa tak cadangkan kepada muzium untuk buat pula pasal satu projek pasal silat Semerap Pulau Pinang. Pasal dia silat ni dia jadi adat hiburan pernikahan orang Melayu Pulau Pinang. So bila kita bawa tu kita main kat kenduri aja lah. Kita alhamdulillah kita main kenduri, dan bahkan kita biasa buat welcoming untuk Anwar Ibrahim masa dia timbalan Perdana Menteri masa zaman Mahathir lagi. Kita dan Musyid biasa pergi ke Thailand untuk mengajar silat Semerap di sana. Jadi kita kata alhamdulillah kita silat Semerap ni kita sampai cross borders sampai ke UK pun. Jadi itu warisan Pulau Pinang juga, tapi dia bukanlah fighting art, dia lebih pada traditional art. Yes. Dia mungkin insyaAllah next project boleh sebab dalam persatuan ni persatuan seni silat Tuan Melayu Pinang kita memang uphold atau kita menaikkan budaya Melayu Pulau Pinang, dan kita rasa macam bila saya dalam 16 tahun ni kita buat banyak projek-projek yang memang antara agensi yang bantu kita, banyak muzium jugalah. Memang muzium banyak bantu. Muzium USM pun sama. Lepas tu kerajaan negeri pun banyak bantu melalui YB Lim Sikim tu dia banyak bantu kita. Baik pulihan gelanggang. Jadi kadang-kadang keperluan gelanggang dia juga yang bantu kita lah. Dia ada turun program kita, dia turun. Dan juga bila dia ada event besar-besaran macam Japanese event dia panggil kita juga. Yosakoi. Kita join. Kita pernah sampailah kita ada rezeki dapat buat filem satu je. Filem pun tajuk Siku 12 Langkah Dakar. Itu pun kita join. Siku 12 Langkah Dakar oleh kerana ahli-ahli pengamal Siku 12 ni daripada kata rahsia-rahsia. Jadi kita gunakan pengalaman kita dalam silat, kita create hybrid untuk movie tu. Saya pun saya tambah sikit macam sebenarnya pakcik ni belajar dengan prima donna Mak Mina bersama juga. Jadi kita bawa elemen memperkaya budaya tu sampai ke dalam skrip, ke dalam seni persembahan. Jadi kita dalam persatuan ni kita cari peluang-peluang yang mana ada untuk kita tunjuk terutama kepada masyarakat muda Pulau Pinang khususnya. Jadi kita banyak, saya bawa program ni di kawasan YB Lim, Sungai Pinang ni kita buat dengan anak-anak muda, dan sekarang ni di Gelanggang pun anak-anak muda dah. Anak muda ni kita kata umur 10, 11, 12 macam tu lah. Jadi mereka ni yang ada dalam Gelanggang yang kita nak wariskan, sebab dia bukan saja kita bermain silat, maksudnya dalam pewarisan silat tua ni kita belajar busana, kita ada cara ikat orang Melayu Pulau Pinang, kita ada cara pakai macam mana, dan ada acara-acara tertentu kita pakai tertentu. Contoh macam kalau betul ada jemputan persembahan yang dueling ataupun kita kata fighting kan, kami ada pakaian gayung sirama, dia pointed sikit, so dia adalah filosofi dah. Kalau kami macam saya seberak apa, saya pakai macam ni, dia lebih nampak Melayu tu. So kita sebabkan kita di dalam pewarisan seni silat Tuan Melayu Pulau Pinang, kita belajar merangkumi semua budaya tu. Jadi daripada situlah dalam 16 tahun ni saya rasa dia satu pengalaman yang berharga, dan baguslah untuk orang Pulau Pinang membawa seni dan budaya Pulau Pinang ni ke peringkat lebih tinggi. Itu satu inisiatif yang bagus juga lah. Macam kami pun, institusi kami memang kami menjaga warisan negeri Pulau Pinang ni kan, memang itu kami punya. Musyid alhamdulillah dia ada pengalaman main silibus beberapa aliran Siku 12. Jadi kadang-kadang bila orang Siku 12 ni bila duduk kat kedai kopi bergaduh pasal silibus kami tapak seret, hang punya silibus lompat. Jadi bagi Tok Wan simple saja. Ada kala kita kena seret, ada kala kita kena lompat. Kalau ayat panas main terbuka kita kena lompat lah, takkan nak seret kot. So kadang-kadang dia punya mindset depa tu tak begitu matang Jadi depa masih pegang depa punya yang betul, depa punya yang hak. Yang lain semua dah. Sebenarnya dah martial art dia kena macam tu. Kalau kita tak
tak luaskan hati kita dan fikiran kita, kita takkan ke mana. Kita kena progresif. Dia kena ikut situasi jugalah kan. Yalah, sampai sekarang kita kena tengok orang dah cerita pasal Rambo, kita dah cerita pasal hantuah misalnya. Kan? Kita kata tinggal. So UFC, MMA, silat Melayu has to progress if you want it to be relevant lah. Itulah pengalaman ni dalam dunia seni ni, pertahanan diri ni. Okey, ada nak tanya lagi soalan dekat saudara Mushid. Sepanjang belajar siku 12 ni daripada Pak Wahid, Mamu Wahid dengan Haji Zainal, ada tak perbezaan dia punya silibus, dia punya susah dia tu ke, ada cabaran ni, perbezaan lah antara dua aliran ni? Saya mula dengan Mamu Wahid lah di sini, lepas tu dengan Haji Rashid di Pantai Cerjak, lepas tu dengan Haji Zainal di Kampung Rawa. Kalau persamaan adalah silibus tu lah, silibus yang saya main tu silibus Pak Sahang. Tapi atas perguruan masing-masing, guru-guru saya ni mereka ada kelebihan dan pandangan mereka sendiri, dan apa yang saya terima adalah saya ambil persamaan dia. Permainan Pak Sahang memang sangat-sangat menuntut ketinggian stamina. Sampai dia kata, saya sini saya sebut, kalau baju perah tak keluar, kalau tak basah boleh mandi dengan air peluh tu, tu bukan training, dia kata. Kena memang betul saya dibawa baju spare sebab kita nak tukar baju terlalu basah. Dan cara pengajaran guru-guru saya ni, mereka memang mementingkan apa yang dipeturunkan daripada Mamu Dadah. Maksudnya apa kita kata track lah, ciri-ciri yang perlu ada ketika training untuk mencapai matlamat tu mesti kena ada. Cuma perbezaan dia, pemahaman guru-guru saya masing-masing ada pemahaman mereka masing-masing, dan saya menerima semua tu, dan saya rasakan dia memberi saya sudut pandang yang lebih baik untuk saya memahami siku 12 permainan ataupun pemahaman daripada silibus Pak Sahab ni. Dan memang dia memang memang ditekankan training berkali-kali. Jadi saya pun apabila bermain di Mamu Wahid, itu mula masa sebelum tu tak tahu siku 12. Bila main dengan Mamu Wahid, oh siku macam ni. Bila main dengan Haji Rashid, ditekankan macam ni. Bila main dengan Haji Zainal, ditekankan lagi macam ni. So saya rasa pemahaman saya tentang permainan Pak Sahab ni lebih memuaskan hati saya. Dan bila benda tu disebut oleh Haji Zainal juga, dia menjadi satu muscle memory. Kita curi-curi, memang itu pesan daripada guru saya juga, mesti kena curi time untuk berlatih. Jadi bila kita curi time ni dah, kita tak perlu, bila kita berlatih pada awalnya kita perlu bersedia, kita perlu nak kita ada persiapan dia. Tapi bila kita berlatih secara curi masa, memang ada dengan bantuan muscle memory tu, kita terus spontan. Itu yang saya dapat mencapai lah. Ya, saya satu untuk orang nak tambah, kalau macam Pak Sahab, dia tak tambah apa-apa. Dia daripada dada direct dia mengajak apa yang dia belajar daripada dada. Pak Mak Hamdan, dia as a martial artist himself, dia sendiri seorang pakar bela diri. Jadi dia punya base tu kita nampak ada karate influence, ada silat influence. Kalau kita karate influence dengan tertib dia, kata dengan jurus dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok macam Pak Sahab mesti dia pakai numbers, it's boxing. Jadi dia pakai 1, 2, 3. Siku tu tak ada, dia cuma nombor dia. Siku nombor 1, siku nombor 2 apa, siku nombor 3 apa. Tak ada yang macam kami tengok itu siku patuk lah, siku cedok lah. Itu tak ada. Yang kita tahu dari original is 1, 2, 3 sampai tuan. Dia kalau Pak Sahab dia ada 10 depan, 2 di belakang. Pak Mak Hamdan dia is couple, dia ada 6 depan, 6 belakang. Well organized. Dan dia pakai nama siku bela, siku lintang, siku benam, siku cedok, siku tikam dan siku longsor. Dia pakai nama. Jadi kalau kita nak mengajar, lebih senang kita mengajar Pak Mak Hamdan ni silibus. Kalau Pak Sahab ni, you have to be like a boxer, you go by numbers. And it's always a numbers game and also the hours game. The more hours you have to put in. So kadang-kadang bila Haji dengan Haji Zainal kan, okey, 7-4-7. Kami pun kadang-kadang okey 7-4-7. Macam bukan, dia number. Dia macam boxing training. Number, attack point. Dan kita kena make sure benda tu tepat. Tak boleh okey nak take time. No.
7 Dia makna you kena ingat dia pasal apa, maka katakan dia kena ambil nombor 10, 11, nombor 11, nombor 7. Ni nombor 7. Kalau ni nombor 8. Jadi kalau nombor 11 dia tikam, nombor 7 dia ni. Combination tu dia akan Jadi you random see, lah. dia training tu, dia train the mind so that you the numberskan, so that you punya mind react very fast. So bila kita kata kita bagi number je 4 and 5, dah mula kalut kan. Tapi bila kita duk train selalu macam tu, Dia akan kita jadi. dia jadi sebati. Senang nak react. So dia jadi macam different number tu dia boleh jadi macam-macam combo lah. Yes. Kita boleh Dia kalau tengok dia dalam 12 apa dia is probability. Tapi kalau dalam yang Pak Sahab punya is already a set. Okay, ni 11, ni 12 dekat tekan 11 dia buat dia pergi 12. Kalau 9 dia pergi 10. Ni tikam kaki busuk, ni dia angkat bawah. okay. Jadi kalau kita tengok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2 adalah 1, 2, 3 kat sini 4 dia buang. Jadi dia dah setting lah. So pamaknya is probability, is defend. Bela, siku bela apa dia, siku letang apa dia. Jadi dia bukan maknanya you pakai siku bela you dah boleh, tak boleh. Dia maknanya you kena tahu guna dia. Jadi pengalaman kita, lepas tu kita galakkan anak-anak gelanggang untuk mempelajari seberapa banyak silibus yang boleh. Lepas tu kita kata tak boleh nak petikaikan yang mana betul, yang mana bagus. Dia tak, semua bagus. Yang tak bagus kita. dia pulang pada individu lah Yes. kat mana dia nak guna. It's always dikatakan the saying in English is not the song, it's the singer. Dia bagi kat Siti Nurhaliza satu lagu yang teruk pun dia akan sedap. Sedap Okay. Kalau bagi kat Alif Syukri, I don't know. Maksudnya begitu. Tapi duit macam ni lah, macam apa Izal kata tu, sebabkan dia permainan orang muda. Masa saya ambil umur 18-19 tu, memang kita buat macam-macam. Tapi disebabkan proses kita dah melalui tu, jadi kita tahu okey kita perlu training. Okay, one set ni kita kata kita ambil dulu, kami sejam setengah untuk mencapai tahap tertentu. Sekarang kita akan ambil 20 minit dan kita fokus benda lain pula. Sebab dalam walaupun kita permainan siku, kita melatih siku, tapi kita tidak boleh melatih anatomi badan saja, fizikal. Kita kena melatih mental, dan kita ada tambahan betul-betul tertentu untuk menguatkan latihan kita tu. Jadi 20 minit fizikal, 10 minit mungkin lain-lain, 20 minit kita akan bersama, kita kita kata menghadap guru, dan kita akan mendengar pandangan guru. Kita okey ni macam mana, hari ni training macam mana, apa buat hari ni, okey patut buat macam ni. Jadi kita Q&A session lah. Q&A session tu yang saya rasa yang meningkatkan lagi. Sebab kita boleh training, kita boleh, tapi bila kita menghadap guru dan kita ada Q&A tu, itu meningkatkan lebih banyak lah. Itu meningkatkan lebih banyak. Macam budak-budak setengah tu mereka marah Tok Wan lah pasal paksa belajar kan? Tapi kita pegang petua guru kampung, dia kata kita nak gaduh ni kita kena ada modal kan? Modal kita kena banyak. Lepas tu kita kena tahu macam-macam. Lagi satu, kalau nak beli, jangan beli yang murah, kena beli yang mahal. Kalau mahal tu makna kita mampu beli yang berat. Makna kita kena ada modal. Kalau tak ada modal, sebab tu kita, budak-budak kita, bukan kita kata eksklusif siku 12 tak. Dia akan buat silat, dia akan buat kuntau, dia akan belajar senjata. Jadi itu adalah kalau kita faham warisan Melayu. Kalau kita nak pegang satu art saja boleh, bukan tak boleh kan. Tetapi kalau kita kata kalau berkemampuan, kenapa tak? Kan? Jadi macam kita kata, it's like your wardrobe lah, ataupun your menu, what you have. What also dalam wardrobe kita, apa yang kita boleh pakai. Kita kata kita pelbagaikan latihan. Itulah pengalaman kan dalam 3 bulan ni. Kita dah sampai ke penghujung podcast kita. So saya nak tanya kepada dua-dua kita punya tetamu, apa harapan terhadap silat warisan Pulau Pinang siku 12? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Tok Wan, alhamdulillah lah, apa niat dan harapan Tok Wan dah tercapai. Sebab dalam persatuan kita mempunyai ahli-ahli yang dah layak menjadi guru latih, atau yang boleh teruskan mengajar jurusan ni lah. Jadi itu dah, dan juga ada same time kalau kita kata
Kalau Allah izinkan supaya ilmu ni diperbaiki lagi oleh mereka yang mewarisi. Kalau kita tengok sekarang ni, fighting is not just straightforward, stand up fighting, grappling macam mana. So mereka kena berusaha. Sebab tu orang biasa buat MMA punya coach, train budak-budak kita supaya mereka faham ground fight macam mana. So bagi mereka sebagai mewarisi, kita kata jangan tinggal macam tu saja, kena improve keadaan. Kita kena cari jalan untuk memperbaiki dan untuk kata supaya silat ni remain relevant. Pasal zaman orang dulu tak ramai orang tahu terajar dengan menumbuk, tak reti, ramai orang tak tahu pun. Sekarang ni semua orang tahu, nak terajar nak tumbuk semua orang tahu. So dah beza tau. Lepas tu lagi sekali, sekarang ni kalau kita tengok zaman sekarang ni banyak orang gaduh-gaduh guna senjata dan sebagainya. Jadi kalau kita tak upgrade ilmu kita, dia tak relevant. Dia tak boleh bertahan sampai ke masa depan. Tu Musyid pula. Oh, saya seperti guru saya juga lah, melihat dalam jangka panjang bagaimana ia memberi kesan kepada pertama diri kita, kedua circle kita yang dekat, dan ketiga masyarakat secara umum lah. Jadi ketiga-tiga tu dia mesti menjurus kepada kita mesti kita kata yang kita ambil lah jis-jis yang penting lah, macam amal makruf nahi munkar, mengikatkan Islam kan. Jadi kita kena sebagai orang Islam kena bawa benda tu seiring. Dia kena macam mana pun kena meningkatkan. Dia seperti kata Haji Zainal, kita tak boleh merasakan suatu keadaan itu menyelamatkan kita kena sentiasa meningkatkan. Jadi kami pun saya sendiri di Silat tu dengan harapan kepada diri saya supaya saya dapat meningkatkan dan memberi manfaat kepada orang lain lah. Itu harapan lah saya. Dari satu tu nak tambah lah, kita dalam belajar silat ni pun ada bahaya dia. Bahaya dia, kita rosakkan jiwa kita, kita rosakkan roh kita. Satu, bila kita ingat kita ni special, bila kita ingat ni kita ni terbaik lah. Pasal riak dan takabur, tempat dia neraka jahanam. Jadi sebagai pengamal orang beragama Islam kena faham tu. Kita hebat, kita special. Tak ada siapa yang special, tak ada siapa yang kuat. Kalau orang tu menang pun Allah yang bagi dia menang, kalau dia tewas pun Allah yang takdirkan dia tewas. Jadi kalau kita tak bagi mindset kepada ahli-ahli atau pengamal-pengamal yang baik, maka kita bawa mereka kepada. Lagi satu, kalau belajar silat ni patutnya mau jadi cerdik. Tapi kalau jadi bodoh sampai boleh buat dosa yang sampai iblis pun buat tu kira orang tak boleh nak komen apa lah. Guru semua pun boleh jadi guru, tapi kalau tak reti mendidik dengan cara betul, baik tarik diri. Okey, alhamdulillah kita punya selesai sesi podcast kita pada hari ini. Kita akan bersambung di sesi podcast bersama dengan persatuan silat yang lain di hari yang lain. Nantikan kemunculan. Terima kasih kepada kedua-dua di panel kita kerana sudi meluangkan masa untuk join podcast kita dan memberi banyak info-info yang bermanfaat. Dan itu saja daripada saya. Kita ucap terima kasih juga. Terima kasih Sama-sama. kepada pihak museum, kepada host, kepada Cik Naim, kepada pengarah dan semua yang kata warga kerja museum. Terima kasih banyak. Syukran jazakallah. Alhamdulillah.